Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Duli yang teramat mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj telah pun selamat diijab kaburkan dengan pasangan pilihan hati tuanku pada 2 Oktober 2025. Patik bersama barisan anggota MAIS dan seluruh warga kerja MAIS sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang berpanjangan kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor dan pasangan yang mulia Datin Paduka Seri Afzal Fadini binti Datuk Abdul Aziz. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor dan yang mulia Datin Paduka Seri Afzal Fadini binti Datuk Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.